Selamat sejahtera, ini adalah projek kami Smart Anti-Moisture Cabinet. Sistem ini dicipta untuk mengawal kelembapan dan membasmi kuman dalam kabinet kasut secara automatik. Kami memilih untuk membina projek ini kerana di Malaysia, iklim khatulistiwa yang panas dan lembap menyebabkan kasut terperangkap dalam kabinet kasut bertukar menjadi bebal, berkuat dan berkulat. Melalui projek ini, kami menjangkau 3 matlamat pembangunan mampan iaitu SDG 3, kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Kedua, SDG 9, industri, inovasi dan infrastruktur. Ketiga, SDG 12, pengelolaan dan penggunaan yang bertanggungjawab bagi memanjangkan hayat kasut. Ini adalah kod Arduino C++ kami. Kod ini membaca data daripada DHT22 untuk mengesan kelembapan secara real time dan memaparkannya pada skrin LCD. Apabila kelembapan mencapai 75% atau lebih, kod akan menghantar isyarat kepada modul berganti untuk menghidupkan kipas penyejuk dan menyalakan lampu LED umum sebagai sinar UV. Cara penggunaan Smart Anti-Moisture Cabinet adalah amat mudah dan automatik. Pengguna hanya perlu menyimpan kasut dan menghidupkan kuasa. Sensor DHT22 akan membaca kelembapan secara real time dan memaparkan nilainya pada skrin LCD. Cabaran terbesar yang kami hadapi ialah bacaan kelembapan yang tersangkut dan tidak stabil antara 74% hingga 75%. Malah apabila kipas dihidupkan, kelembapan bertambah naik buat seketika kerana udara lembap dari dalam kasut ditarik keluar. Kami menyelesaikannya dengan memasukkan logik isolasi dalam kod. Kipas dihidupkan pada 75% dan dimatikan pada 70%. Kami juga memindahkan kedudukan sensor pada DVCC supaya pemutaran lebih stabil. Sekiranya kami mempunyai masa yang lebih, kami ingin menambah modul Wi-Fi ESP32 supaya pengguna dapat memantau kelembapan menerusi aplikasi telefon pintar. Kami juga ingin menambah elemen pemanas untuk mengeringkan kasut dengan pantas semasa musim hujan. Sekian daripada kami. Terima kasih.